Kita selalu dengar orang kata, segelas wain merah masa makan malam tu, macam ubat mujarab untuk jantung kita. Nah, bersiap sedialah sebab hari ini kita akan pecahkan mitos yang sungguh selesa didengar ini. Kita akan hancurkannya terus. Kita nak tahu, betul ke arak ni kawan baik kepada saluran darah kita, ataupun sebenarnya ini hanyalah salah satu jerat pemasaran paling bahaya dalam sejarah kesihatan. Tonton video ni sampai habis dan tuan-tuan, puan-puan akan faham apa sebenarnya yang jadi pada jantung kita lepas setiap gelas berfaedah tu. Dan kenapa kajian terkini buat doktor seluruh dunia mula risau sangat-sangat. Sebelum kita mula, tuan-tuan percaya tak pada manfaat minum arak sikit-sikit ni? Cuba tulis ya atau tidak di ruangan komen sekarang. Nanti di hujung video kita tengok sama ada pendapat tuan-tuan berubah ke tak. Untuk faham macam mana mitos ni boleh tersebar luas, kita kena kembali ke zaman awal, tahun 90-an dulu. Waktu itulah dunia mula dengar pasal sesuatu yang dipanggil paradoks Perancis atau The French Paradox. Intipati dia mudah dan sangat menarik. Cuba tengok orang Perancis. Mereka ni makan keju yang penuh lemak, patih, mentega, pendek kata, banyak sangat lemak tepu. Tapi, masalah penyakit jantung dan salur darah mereka jauh lebih rendah berbanding orang Amerika. Contohnya, para saintis dan wartawan mula cari punca dia dan ia macam dah terpampang di depan mata, atau lebih tepat, ia ada dalam gelas minuman mereka. Orang Perancis ni memang selalu minum wain merah kering. Video ni sungguh cantik dan mudah diterima sampai ia tersebar ke seluruh dunia dalam sekelip mata. Ia menyebabkan kekeliruan berdekad-dekad lamanya dan jadi alat yang sangat berkesan untuk jual arak, kononnya atas nama menjaga kesihatan. Kita selami lebih dalam sikit tentang kisah atau legenda indah paradoks Perancis. Ni, cuba bayangkan tajuk-tajuk surat khabar dan berita TV pada masa itu. Rahsia kesihatan. Orang Perancis terbongkar minum wain dan panjang umur. Bunyinya macam lampu hijau untuk kita buat satu kesukaan harian. Dan katanya, benda ni sihat pula. Bagi ramai orang, inilah alasan yang paling cantik. Kenapa nak tahan diri daripada keseronokan kalau ia boleh jaga jantung kita? Idenya sangat mudah, senang difahami dan ia bagi apa yang orang nak dengar. Ia terus lekat dalam kepala jutaan manusia. Syarikat-syarikat pengeluar arak mestilah mereka suka sangat. Jualan wain merah melambung tinggi ke langit. Mitos ni mula hidup sendiri dan makin banyak bukti baru yang menyokongnya. Masa tu, tak ramai yang terfikir di sebalik cerita indah ni mungkin ada faktor-faktor lain yang kurang jelas. Contohnya, keseluruhan diet Mediterranean itu sendiri, tahap aktiviti fizikal yang tinggi atau mungkin juga cara hidup mereka yang lebih baik dalam menangani tekanan dan stres. Sudah tentu para saintis dan komuniti akademik tidak mahu ketinggalan. Mereka mula giat mencari apa sebenarnya bahan magis dalam wain itu yang memberikan kesihatan luar biasa kepada orang Perancis. Dan tidak lama kemudian, bahan tersebut ditemui. Perkenalkan resveratrol. Ini adalah sejenis antioksidan yang sangat kuat yang terkandung dalam kulit anggur merah. Dalam ujian makmal, sama ada pada kutu sel atau pada haiwan, resveratrol menunjukkan hasil yang benar-benar menakjubkan. Ia mampu melawan keradangan, melindungi sel daripada kerosakan, malah dipercayai dapat melambatkan proses penuaan. Bunyinya seperti eliksir awet muda. Betul tak? Semua orang terus membuat kesimpulan bahawa resveratrol dalam wain inilah yang menjadi peluru perak untuk melindungi saluran darah. Sekali lagi, berita ini tersebar luas ke seluruh dunia.
Suplemen makanan yang mengandungi resveratrol pun mula membanjiri pasaran. Rahsia itu sudah terbongkar. Kini sesiapa sahaja boleh berkongsi rahsia awet muda Perancis ini, sama ada dengan menghirup segelas wain atau hanya menelan sebiji kapsul. Sekarang ni, mari kita turun ke bumi dan kita ambil kalkulator kita. Bab nombor ni lah yang paling penting. Betul, resveratrol memang ada kebaikan dia. Tapi soalan utamanya, berapa banyak kita perlu? Kesan positif yang saintis nampak dalam makmal, ia dicapai hanya bila guna dos yang sangat-sangat tinggi. Kalau nak dapat dos yang sama daripada wain, kita kena minum ratusan atau mungkin beribu-ribu gelas sehari. Cuba bayangkan keadaan tu. Jelaslah, bila minum banyak macam tu, apa-apa kebaikan pun akan hilang terus. Malah, kita dapat mudarat yang besar sebab keracunan alkohol. Kandungan resveratrol dalam segelas wain merah tu sikit sangat, macam tak ada apa-apa. Tak mampu langsung nak bagi kesan perubatan yang bermakna pada badan kita. Jadi, seluruh teori pasal wain tu ajaib sebab resveratrol, ia runtuh macam rumah kad bila kita tengok balik angka-angkanya. Baiklah, mungkin anda akan cakap pasal resveratrol tu kita dah jelas. Tapi, bukankah ada kajian-kajian yang menunjukkan bahawa orang yang minum sedikit secara sederhana ni, hidupnya lagi panjang dan kurang sakit berbanding mereka yang tak sentuh alkohol langsung? Dan jawapan saya, ya, anda memang betul. Kajian-kajian ini memang ada dan hasilnya telah membentuk asas kepada apa yang kita panggil lengkuk berbentuk J atau J-shaped curve. Cuba kita bayangkan satu graf. Di garisan mendatar, paksi horizontal, kita letak jumlah alkohol yang diminum. Manakala di garisan tegak, paksi vertikal, kita letak risiko penyakit jantung atau risiko kematian. Lengkuk yang terbentuk pada graf ini menyerupai huruf J yang kita biasa lihat. Di sebelah kiri, pada titik sifar, iaitu mereka yang tak minum alkohol langsung, risikonya masih dikira agak tinggi. Kemudian, apabila dos meningkat sedikit, katakanlah 1 atau 2 hidangan sehari, lengkuk itu mula menurun. Ini bermakna risiko mula berkurangan. Bahagian yang rendah ini dipanggil zon manfaat. Tetapi, selepas melepasi had 1 atau 2 hidangan ini, apabila dos terus bertambah, lengkuk tersebut akan melambung naik dengan risiko untuk mendapat penyakit dan kematian akan mula meningkat secara mendadak. Lengkuk ini sangatlah meyakinkan dan selama berdekad-dekad ia telah menjadi benteng dan pegangan utama saintifik bagi menyokong teori tentang manfaat pengambilan alkohol secara sederhana. Mula daripada keluk berbentuk jar inilah. Sebab itulah ada beberapa persatuan perubatan mula bagi nasihat yang kata dos alkohol yang sikit-sikit tu dibenarkan. Ada yang kata ia bagus untuk badan. Mereka kata 1 gelas wain untuk wanita dan 2 gelas untuk lelaki. Ini macam dah jadi satu mantera yang diulang-ulang sampai semua orang percaya ia adalah kebenaran mutlak yang tidak boleh dibantah lagi. Orang ramai memang seronok terima idea ni. Kenapa? Sebab ia tak suruh kita berhenti terus. Sebaliknya, ia macam menggalakkan kita untuk teruskan budaya minum secara sederhana. Perkara ni menyenangkan kerja doktor dan pesakit pun rasa lega. Bagi doktor, lebih senang nak cakap, minum jangan lebih 1 gelas daripada kena berdebat panjang lebar pasal perlunya berhenti minum terus. Pesakit pula rasa macam dah buat sesuatu yang baik untuk kesihatan tanpa perlu korbankan keseronokan yang dah biasa dinikmati. Nampak macam semua orang puas hati
dan ada sokongan sains pula tu. Tapi, macam biasalah dalam dunia sains, masalah sebenar terletak pada butiran-butiran kecil. Dan butiran-butiran kecil inilah yang ramai orang untuk tempoh yang lama memilih untuk buat-buat tak nampak. Kita bongkarkan penemuan utama ini. Kenapa kajian lama menunjukkan orang yang tidak minum arak langsung, golongan abstain, mempunyai risiko kesihatan yang lebih tinggi berbanding mereka yang minum sedikit. Analisis moden yang lebih teliti terhadap kajian-kajian tersebut telah mendedahkan satu kesilapan besar yang bersifat sistematik. Kesilapan ini dikenali sebagai kesilapan mereka yang bersara daripada minum atau masalah bekas peminum. Masalahnya adalah dalam kajian itu, kumpulan tidak minum arak atau golongan abstain merangkumi sesiapa sahaja yang tidak mengambil minuman keras pada masa soal selidik dijalankan. Tetapi, siapakah sebenarnya mereka ini? Ramai di antara mereka telah berhenti minum kerana sudah menghadapi masalah kesihatan yang serius. Sebagai contoh, seseorang mungkin pernah ketagih arak, menghidap sirosis hati atau masalah jantung, dan doktor telah melarangnya mengambil alkohol sama sekali. Secara rasmi, dia dikira sebagai orang yang tidak minum semasa kajian itu. Tetapi kesihatan mereka sudah punah akibat bertahun-tahun ketagihan. Jadi, golongan abstain yang sakit inilah yang dibandingkan dengan individu sihat dan aktif bersosial yang mungkin hanya menikmati segelas wain semasa makan malam. Perbandingan inilah yang menyebabkan penemuan lama itu tersilap. Cuba kita teliti sikit lagi. Siapa sebenarnya yang termasuk dalam kumpulan tak minum arak ini? Selain bekas penagih arak, ada juga orang yang menghidap penyakit kronik. Mereka memang tak boleh sentuh alkohol sama sekali. Ada pula yang sedang makan ubat, di mana ubat itu tidak serasi langsung kalau dicampur dengan alkohol. Jangan lupa, ramai juga yang datang daripada golongan berpendapatan rendah yang susah nak dapatkan rawatan kesihatan yang baik dan kualiti hidup mereka pun memang rendah. Sebenarnya, mereka campurkan sahaja semua dalam satu kumpulan. Ada yang memang tak minum langsung atas dasar prinsip dan memang amalkan gaya hidup sihat, tapi ada juga yang terpaksa berhenti minum sebab badan dah sakit teruk. Jadi, bila dibandingkan dengan kumpulan tak minum yang rata-ratanya memang sakit ini, orang yang minum secara sederhana yang belum timbul masalah kesihatan serius nampaklah macam lebih sihat. Ini kan perbandingan yang mengelirukan. Fikirkanlah begini. Macam kita bandingkan siapa menang lumba lari antara sekumpulan atlet profesional dengan sekumpulan pesakit yang baru keluar wad. Lepas tu, kita buat kesimpulan. Latihan yang sederhana lebih baik daripada tak latihan langsung. Kita abaikan fakta penting. Kumpulan yang kedua itu bukannya tak nak latihan, tapi mereka memang tak mampu. Apabila para saintis menjalankan kajian baharu dengan mengambil kira kesilapan yang lama itu, segala keajaiban yang ada pada lengkung berbentuk J itu terus hilang melayang. Mereka mula membandingkan peminum secara sederhana itu, bukan lagi dengan keseluruhan sampel orang yang tak minum yang bercampur baur. Sebaliknya, mereka bandingkan hanya dengan kumpulan yang memang tidak pernah minum arak sepanjang hidup mereka dan pada masa yang sama tidak menghidap penyakit kronik yang serius. Dan apa penemuan mereka? Ternyata tiada sebarang zon manfaat kesihatan itu wujud sama sekali. Graf risiko yang mereka peroleh telah bertukar bentuk. Ia bukan lagi lengkung J tetapi bertukar menjadi garis lurus yang bermula dari titik sifar
dan terus menaik ke atas. Ini bermakna walaupun pengambilan alkohol pada kadar yang paling minimal sekalipun, ia sudah mula meningkatkan risiko bahaya kepada kesihatan. Semakin banyak seseorang itu minum, semakin tinggi risikonya. Pengambilan sifar, yakni tidak minum langsung, kekal sebagai risiko yang paling rendah. Kesimpulan ini telah mengubah sepenuhnya tanggapan lama kita dan mendedahkan betapa tidak tepatnya data kajian yang kita gunakan sebelum ini. Mitos yang kita percayai berdekad-dekad lamanya ini rupanya dibina atas dasar yang rapuh, ibarat dibina atas pasir, yang puncanya adalah kesilapan statistik. Ini benar-benar merupakan satu revolusi besar dalam bidang kardiologi dan perubatan ketagihan. Ini ahli sains banyak dibantu oleh ilmu genetik. Mereka telah menemui satu cara kajian baru yang dipanggil Mendelian Randomization. Nama kajian ni memang susah nak sebut, tapi intipati dia senang. Secara genetik, ada orang yang badan dia memang tak boleh proses arak, alkohol dengan baik. Sikit saja minum, mereka dah rasa tak selesa atau sakit. Sebab tu, sepanjang hidup mereka, memang mereka tak minum langsung atau minum sangat-sangat sedikit. Ini memang sifat semula, jadi mereka datang dari lahir, bukan sebab penyakit atau pengaruh persekitaran. Jadi orang-orang ni dianggap sebagai kumpulan kawalan yang paling tepat sebab mereka memang tak minum seumur hidup. Jadi saintis bandingkan kesihatan mereka dengan orang biasa yang tak ada ciri genetik ni, mereka dapat lihat kesan arak tu sendiri tanpa diganggu oleh faktor lain macam diet, gaya hidup atau status sosial. Hasil kajian genetik ini sangat jelas dan ia memusnahkan teruslah mitos kononnya arak ni ada faedah. Mereka sahkan tak kira berapa banyak dos pun yang diminum, arak memang ada kaitan dengan peningkatan tekanan darah dan risiko lebih tinggi untuk dapat penyakit jantung dan salur darah. Kita lupakan dulu pasal statistik dan kita fokus pula pada cara kerja, mekanisme yang sebenar. Apa sebenarnya yang alkohol buat pada jantung dan saluran darah kita? Kita mulakan dengan tekanan darah. Mungkin anda perasan, selepas mengambil sedikit minuman keras, badan akan mula rasa panas, saluran darah macam terbuka, mengembang dan tekanan darah pun mungkin turun sedikit. Ini memberikan satu rasa lega dan tenang yang menipu. Namun, ini hanyalah fasa pertama. Selepas itu, fasa kedua pasti akan menyusul. Badan kita akan cuba menampung kesan itu dengan serta-merta menyebabkan saluran darah menguncup balik. Selalunya, pengecutan ini lebih kuat daripada keadaan asal sebelum minum tadi. Akibatnya, jantung terpaksa bekerja dengan lebih keras, menolak darah melalui saluran yang sempit ini. Hasilnya, tekanan darah dan juga denyutan nadi akan meningkat. Setiap kali anda minum alkohol, ia umpama satu kejutan atau latihan paksa untuk sistem saluran darah anda. Ia adalah latihan yang memenatkan dan membawa kepada kerosakan. Bila ini berlaku secara kerap, saluran darah akan hilang kekenyalan dan tekanan darah tinggi akan menjadi kronik. Inilah punca berlakunya hipertensi, salah satu faktor risiko utama yang membawa kepada serangan jantung dan strok. Baik, mari kita sentuh pula tentang degupan jantung kita. Ada satu istilah yang mungkin kita tak pernah dengar, sindrom jantung musim perayaan. Ini bukan nama yang indah atau romantis, ya, tetapi ini adalah diagnosis perubatan yang sah. Ia merujuk kepada situasi di mana degupan jantung jadi tidak sekata. Selalunya ia adalah fibrilasi atrium selepas seseorang itu minum arak.
Selalunya ini berlaku kepada orang yang sebelum ini tak pernah ada masalah jantung serius pun. Mengapa ia terjadi? Sebenarnya arak dan sisa pecahannya, terutamanya asetaldehid, bersifat toksik atau racun kepada sel-sel otot jantung kita. Ini termasuklah sel-sel yang bertanggungjawab mengalirkan isyarat elektrik. Ia juga mengganggu keseimbangan elektrolit penting seperti kalium dan magnesium yang sangat penting untuk memastikan jantung kita berfungsi dengan teratur. Akibatnya, sistem elektrik jantung mula bermasalah. Isyarat-isyarat itu jadi kucar-kacir, menyebabkan ruang atas jantung, atrium, mengecut dengan sangat cepat dan tidak menentu. Inilah yang kita panggil fibrilasi atrium tadi. Keadaan ini secara mendadak meningkatkan risiko pembentukan darah beku dan seterusnya ia boleh menyebabkan serangan strok iskemik yang berbahaya. Kalau kesan-kesan yang lain tu mungkin sekejap aja, ada satu lagi bahaya minum arak ni yang jauh lebih teruk yang tak boleh pulih dah. Ia dipanggil alkoholik kardiomyopati. Senang cerita, ini adalah kerosakan toksik secara terus pada otot jantung kita. Alkohol, iaitu etanol dan sisa-sisa dia tu betul-betul meracuni sel-sel jantung kita yang kita panggil kardiomyosit. Dia rosakkan struktur sel tu, kacau pula proses buat tenaga dan protein yang diperlukan. Akibatnya, urat-urat otot jantung jadi lemah, menipis dan mengembang. Jantung kita pun makin besar. Jadi macam satu kantung yang lembik, tak mampu lagi nak pam darah dengan kuat dan cekap. Yang menyebabkan masalah kegagalan jantung yang sangat serius. Kita mula rasa sesak nafas, kaki bengkak atau edema dan lemah badan yang melampau. Kalau di peringkat awal lagi kita berhenti terus minum arak, proses ni mungkin boleh dibalikkan sikit. Tapi kalau dah teruk sangat, satu-satunya jalan ialah kena buat pemindahan jantung. Ramai orang fikir kolesterol tu punca utama masalah saluran darah. Tapi sebenarnya itu cuma sebahagian cerita sahaja. Lemak lain dalam darah pun sama pentingnya. Contohnya macam triglycerida. Dan kita perlu tahu, alkohol adalah salah satu pendorong utama hati kita untuk menghasilkan triglycerida ini. Bila kita minum alkohol, hati kita ni akan tinggalkan semua kerja penting lain dan fokus sepenuhnya untuk memproses alkohol tersebut. Salah satu kesan sampingan proses ini ialah pembentukan triglycerida. Akibatnya, paras triglycerida dalam darah pun melambung naik. Paras triglycerida yang tinggi ini pula merupakan faktor risiko yang telah terbukti untuk aterosklerosis. Ia adalah proses pembentukan plak tebal pada dinding saluran darah kita. Maknanya, bila kita minum kononnya untuk jaga kesihatan saluran darah, kita sebenarnya sedang mempercepatkan proses penyumbatan saluran darah tu sendiri. Paradoksnya, kita cuba lindungi saluran darah dengan satu cara yang kita anggap betul. Tapi kita sebenarnya menyebabkan kerosakan sebenar melalui mekanisme lain yang telah pun disahkan secara saintifik. Tapi, bagaimana pula dengan petua popular yang mengatakan minuman keras yang kuat seperti vodka atau konyak boleh membersihkan saluran darah kita? Mitos ini yang sangat popular di kalangan sesetengah pihak mendakwa bahawa alkohol seolah-olah boleh melarutkan plak kolesterol, sama seperti cara ia melarutkan minyak dan gris di kuali. Ini adalah kepercayaan yang sama sekali salah dan sangat berbahaya. Hakikatnya, alkohol tidak melarutkan plak aterosklerotik yang sudah wujud. Malah, ia melakukan yang sebaliknya. Alkohol merosakkan lapisan dalaman saluran darah kita yang dipanggil endotelium. Endotelium ini adalah lapisan sel yang
sangat nipis, berfungsi melindungi dinding saluran darah. Alkohol bertindak ke atasnya seperti pelarut, menyebabkan keradangan dan kerosakan mikro. Dan di kawasan yang rosak inilah pembentukan plaque kolesterol baharu akan bermula dengan kekuatan berganda. Niat untuk membersihkan saluran darah, kita sebenarnya mencipta keadaan ideal untuk aterosklerosis berkembang dengan lebih pantas. Ini sama seperti anda cuba mencuci karat pada besi menggunakan asid yang hanya akan menghakis dan merosakkan logam itu dengan lebih teruk. Tapi kan, arak ni kan kononnya boleh cairkan darah. Tak ke bagus tu? Memang betul, arak ada kesan sikit untuk kurangkan pembekuan darah sebab dia kacau platelet kita tu. Secara teori, ini mungkin boleh rendahkan risiko darah beku. Dan sebab inilah timbulnya mitos kononnya arak ni ada faedah kesihatan. Namun, kesan ini sangatlah lemah dan kita tak boleh nak jangka pun. Yang paling penting, kelemahan ini jauh ditutupi oleh semua kesan buruk yang kita dah bincang tadi. Macam tekanan darah naik, risiko masalah rentak jantung atau aritmia dan kesan toksik pada jantung dengan saluran darah. Ada cara yang jauh lebih selamat dan berkesan nak kawal pembekuan darah ni. Contohnya, ambil dos kecil aspirin. Tapi ni kena doktor yang bagi. Ikut keperluan betul-betul. Nak cuba dapatkan kesan baik tu, guna arak. Ini macam nak bunuh nyamuk guna bazooka, siap boleh robohkan rumah kita sekali. Risikonya ni berganda-ganda lagi besar dari sebarang manfaat kecil yang mungkin ada. Itu pun manfaat yang tak pasti. Mari kita lihat isu ini dari sudut yang lebih luas. Sistem jantung dan salur darah kita ini tidak berfungsi bersendirian. Alkohol adalah racun sistemik yang menyerang dan merosakkan keseluruhan tubuh kita. Ia memusnahkan hati yang memainkan peranan penting dalam mengawal selia pertukaran lemak dan kolesterol. Ia turut menjejaskan pankreas yang boleh membawa kepada penyakit kencing manis. Diabetes. Kita tahu, diabetes adalah salah satu musuh utama saluran darah. Bukan itu sahaja, ia merosakkan sistem saraf yang mengawal atur rentak jantung dan ketegangan salur darah. Ia juga terbukti sebagai karsinogen yang meningkatkan risiko kanser mulut, tekak, esofagus, hati, usus dan payudara. Jadi, bercakap tentang manfaat yang kononnya ajaib untuk jantung sambil mengabaikan semua kerosakan besar yang terbukti pada organ dan sistem lain, ini sekurang-kurangnya tidak munasabah. Kita tidak boleh merawat satu bahagian, sementara pada masa yang sama kita melumpuhkan bahagian yang lain. Pendekatan menyeluruh, holistik terhadap kesihatan tidak akan memberi ruang walau sedikit pun kepada alkohol. Ramai orang menipu diri sendiri dengan menyangka mereka memilih minuman beralkohol yang kononnya lebih sihat. Contohnya, wain merah kering nampak lebih berfaedah daripada vodka, manakala bir pula dilihat seolah-olah kurang berbahaya berbanding wain. Namun, bagi tubuh kita, dari segi kemudaratan yang diterima, hakikatnya hampir tiada perbezaan sama sekali. Musuh utama yang bertindak balas adalah etanol, iaitu alkohol etil, dan tidak penting dalam minuman jenis apa ia terkandung. 10 gram alkohol tulen dalam segelas wain akan menyebabkan kemudaratan yang sama kepada sistem kardiovaskular seperti mana 10 gram alkohol dalam secawan vodka atau segelas besar bir. Semua perbualan mengenai kebaikan polifenol dalam wain atau vitamin B dalam bir. Ini hanyalah taktik pemasaran dan hela semata-mata yang bertujuan untuk menutup kemudaratan utama yang dibawa oleh etanol. Faedah ini amatlah kecil dan kita boleh mendapatkannya dengan
daripada makanan biasa, anggur, beri atau roti bijirin penuh. Yang penting, kita tidak perlu meracuni tubuh kita dengan racun selular. Oleh itu, pilihan minuman hanyalah ilusi pilihan semata-mata. Yang berbahaya bukanlah minumannya, tetapi alkohol yang terkandung di dalamnya. Jadi, macam mana kalau kita dah biasa sangat nak relax dengan segelas wain setiap petang? Yang penting, kita kena sedar arak ni sebenarnya kawan palsu. Bukan menyelesaikan masalah kita, malah cuma menumpulkan rasa bimbang sekejap sahaja. Tetapi, pada masa yang sama, dia bagi masalah baru pada badan kita secara fizikal. Sebenarnya, ada banyak lagi cara sihat untuk hilangkan stres dan bagi kita rasa tenang. Boleh cuba aktiviti fizikal macam jalan-jalan ambil angin segar, buat yoga atau berenang. Boleh juga cuba teknik pernafasan dan meditasi atau buatlah hobi yang betul-betul kita suka seperti membaca, mendengar muzik atau melukis. Boleh juga sekadar berbual dengan orang tersayang ataupun berendam dalam air panas campur minyak aromatik. Cara ini bukan sahaja buat kita rasa relax, malah ia betul-betul menguatkan kesihatan kita, sistem jantung dan salur darah. Berbeza sangat dengan arak yang memang akan merosakkan sistem tu secara perlahan-lahan. Dengan memilih kaedah rehat yang sihat, sebenarnya kita tengah menjaga jangka hayat dan kualiti hidup kita untuk masa depan. Kita lihat kesimpulan akhir siasatan kita. Apakah kata putus yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesihatan Global terkemuka? Keputusan mereka sangat jelas dan tegas. Pada tahun 2023, Persekutuan Jantung Sedunia World Heart Federation telah mengeluarkan satu kenyataan rasmi yang berbunyi, apabila jumlah alkohol akan memudaratkan kesihatan jantung. Mereka menekankan bahawa tiada satu pun kajian yang membuktikan alkohol itu bermanfaat untuk sistem kardiovaskular. Organisasi Kesihatan Sedunia WHO juga menegaskan bahawa dos alkohol yang selamat itu memang tidak wujud. Demi kesihatan kita, lagi kurang kita ambil lagi bagus. Dan yang paling ideal sudah tentu adalah sifar. Semua saranan lama mengenai dos sederhana kini diisytiharkan lapuk dan sebenarnya berasaskan data yang salah. Sains sentiasa berkembang. Hari ini kita mempunyai bukti yang tidak dapat dipertikaikan lagi. Mitos tentang kebaikan alkohol itu hanyalah benar-benar mitos. Ia adalah mitos berbahaya yang telah meragut dan masih terus meragut berjuta-juta nyawa di seluruh dunia. Jadi, betulkah kisah tentang segelas wain yang dikatakan berfaedah itu sebenarnya hanyalah cerita dongeng yang sedap didengar? Kajian terbaru dan paling besar-besaran sekarang ini mengesahkan, ya, betul. Ia mungkin mitos yang mudah diterima dan nampak cantik, tetapi malangnya, ia adalah mitos yang sangat berbahaya. Kita sudah jelaskan yang paradoks Perancis itu sebenarnya ada banyak lagi penerangan lain. Bahan ajaib resveratrol pula, kalau ada dalam wain, jumlahnya hanyalah dos homeopati, sangat kecil. Dan kajian-kajian lama yang menunjukkan manfaat itu sebenarnya penuh dengan kesilapan. Hakikatnya, apa jua jenis arak atau alkohol adalah jalan pintas untuk mendapat tekanan darah tinggi, aritmia, otot jantung yang lemah dan kerosakan pada dinding salur darah kita. Terima kasih banyak kerana sudi menonton video penting ini sampai habis. Jika anda rasa ada ilmu baharu dan bermanfaat yang anda dapat hari ini, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Langgan
channel ini supaya anda tidak terlepas pendedahan mitos-mitos kesihatan popular yang lain. Soalan utama saya, adakah pandangan anda tentang dos alkohol yang kononnya selamat itu sudah berubah selepas menonton video ini? Dan apakah mitos kesihatan lain yang anda mahu kami kupaskan untuk sesi seterusnya? Sila tulis di ruangan komen di bawah. Saya akan baca semuanya